Siapakah Atif Najib? Jom kita kenalkan siapa Atif Najib sebenarnya. Siapa yang sangka pada satu detik dulu sepupu Bashar al-Assad dan juga seluruh pengkuasa di Syria yang mereka anggap negara Syria itu adalah tanah mereka dan itu adalah rumah mereka sendiri, yang pada satu hari nanti mereka akan berhadir dalam mahkamah dan mereka akan dituduh atas keseluruhan kesalahan yang mereka berlakukan terhadap rakyat Syria selama 14 tahun. Subhanallah, Allah punya kuasa. Ini adalah Atif Najib, sepupunya pada Bashar al-Assad, yang menjadikan satu punca atas peperangan Syria selama 14 tahun. Pada siapa-siapa yang tidak kenal, jantan tadi itu adalah sepupunya pada Bashar al-Assad dan dia menjadikan sebagai ketua unit politik di Syria. Dan pada siapa-siapa yang tidak kenal, unit politik itu adalah salah satu unit dalam pengkuasa polis yang paling dahsyat. Dan orang yang pernah ke Syria tu diorang kenal lah unit politik itu macam mana. Dan dialah menjadikan satu sebab yang Syria berperang selama 14 tahun kerana dia dikenalikan diri dia pada waktu itu 2011 sebagai Astaghfirullahalazim, sebagai Tuhan. Dan dikatakan ini adalah semua manusia yang tidak berguna, dan digunakan ayat yang lebih dahsyat juga terhadap rakyat Syria. Jadi pada hari Ahad baru ini telah dibawa ke mahkamah dan bermulakan keadilan, mengambilkan satu jalan yang benar. Dia tidak sangka yang satu hari nanti dia akan jadi korban ataupun dia akan jatuh lubang. Tetapi kuasa Allah, kan? Kau telah menzalimi orang selama 14 tahun, kau pula kena hadapi pula kan hukuman yang sesuai dengan perlakuan kau selama ini. Saya berharap kerajaan Syria tidak ambil ringan ataupun ambillah satu langkah sekeras-kerasnya terhadap orang-orang yang begitu kurang ajar dan tidak ada hati kemanusiaan.